Baling. Berapa penggal lah? Saya ambil ayat tu Ah. sebab walana-walana ni banyak komen. Dia kata apa? Dia kata nak tak sama macam ayah. Oh, memang. Dia kata Memang tu iman tak dapat diwarisi. diwarisi lah kan. Ayah dia dulu bagus, anak dia hari ni hari ni tak macam ayah. Tak percaya. Memanglah masa ayah saya tu jadi ahli parlimen, Okey. dia tak ada pembangkang macam hang. Atau kerajaan macam hang lah. Ataupun raja macam hang. Dia tak depan dengan orang macam hang tu. Jadi ayah saya pun dengan watak yang macam tu lah. Satu batak tu lah. Watak yang tu lah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, selamat sejahtera kepada semua teman-teman pendukung podcast Kekal Tenang, podcast yang cukup membawa kepada kita isu-isu semasa, politik, anak muda dan sebagainya. Dan malam ni kita cukup bertuah kerana kita dihadiri oleh seorang tokoh anak muda yang juga antara pembahas yang terbaik di Dewan Rakyat ketika ini. Tanpa melengahkan masa lagi, kita memperkenalkan kehadiran yang berhormat Ustaz Afnan Hamimi bin Datuk Taib Azamuddin. Apa khabar Ustaz? Khabar baik. Alhamdulillah. Nampak muka penat sekali lah seharian di Dewan Rakyat. Sebenarnya bukanlah seharian. Tapi dah pun masuk minggu yang ke-6. Ya, betul. Semuanya 8 minggu. 8 minggu. Alhamdulillah. Jadi itulah dah perjuangan meneruskan. Penat ke letih ke, itulah tugas kita. Betul. Dalam kita nak tahu tak tidak, dah 2 tahun dah setelah 24 November yang lalu, 2024, 2 tahun pemerintahan Datuk Seri Ibrahim mengangkat sumpah selaku Perdana Menteri ke-10 yang berhormat. Maknanya 2 tahun jugalah. Yang berhormat Al-Ustaz ni menjawab ataupun memikul taklifan selaku ahli parlimen. Al-Ustaz ahli parlimen anak muda kali pertama menang. Mungkin sedikit sebanyak yang di awal ini, mungkin yang berhormat Ustaz boleh kongsikan macam mana penerimaan 2 tahun ini di bawah memangku pula satu jawatan yang cukup panas, Ketua Pemuda PN, Ketua Pemuda PAS Pusat, melawan satu jentera kerajaan yang besar seperti ini. Pengalaman Ustaz mungkin boleh kongsikan kepada kami. Yang pertama sekali, ini pengalaman baru lah untuk diri saya sendiri. Sebab sebelum ni tak pernah menjadi ahli parlimen, tak pernah menggelar yang berhormat. Kalau berjalan tu orang tak peduli pun. Ialah yang kena kawan-kawan tu bertegur siapa lah kan. Tapi kali ni kalau berjalan tu pergi mana pun, orang tu panggil, orang tu angkat tangan, orang ni ajak selfie. Jadi satu benda yang sangat berbeza lah dengan kehidupan sebelum ni. Kadang-kadang tu rasa macam aku nak cari tempat yang orang tak kenal lah. Kadang-kadang tu rasa macam nak pakai pudah pun dah kan. Nak pakai niqab, tapi orang kenal juga. Saya pernah pakai cermin mata lain sikit, yang agak outdoor tu, sporty sikit, dengan harapan orang tak apa kenal lah, tapi orang kenal juga. Jadi orang muda, orang tua, orang perempuan, wanita, yang pakai tudung, yang tak pakai tudung, India, Cina, ada seorang dua menegur kita. Di Al-Ustaz sendiri tu lebih-lebih lagi lah. Dan termasuk juga di luar lah, termasuklah di tempat-tempat public transport lah, stesen KTM. Betul. YB pun selalu airport. Pengguna. Saya pengguna Tegar ETS. ETS. Saya memang pergi ulang balik ke kawasan KL, ke Al-Ustaz tu dengan ETS lah. Jadi kehidupan sebagai seorang wakil rakyat ni dia memberi satu kehidupan yang baru kepada saya dan kepada keluarga. Isteri, anak-anak, masing-masing ada sedikit perubahan lah. Sebelum ni orang yang kita jadi orang biasa, tiba-tiba hari ni kita jadi orang yang banyak orang kenal. Kita tak minta nak dikenali tu. Bahkan sebenarnya kalau saya sendirilah, saya peribadi saya pun tak seronok sangat dikenali ni. Dia jadi macam susah lah kita nak buat macam-macam benda. Orang akan tengok semua benda. Dia jadi tak bebas sangat lah. Tak bebas sangat lah. Itulah. Menghadapi jentera kerajaan, Ketua Pemuda PN, Ketua Pemuda PAS, saat-saat kita 2 tahun tidak jadi kerajaan, macam mana Ustaz? Saya diberi tanggungjawab sebagai Ketua Pemuda PAS dan
secara automatik jadi ketua pemuda PN ni. Berbeza sikit lah dengan era Yang Berhormat Ustaz Fadli Syahri, Yang Berhormat Haji Khairil, Haji Khairil. Zaman Haji Khairil, zaman kita jadi kerajaan, Tan Sri Muhyiddin Perdana Menteri, Datuk Seri Ismail Sabri. Zaman YB Ustaz Fadli pun sama. Zaman kita jadi kerajaan persekutuan, kita ada kuasa, kita kurang tekanan-tekanan politik, terutama daripada kerajaan. Tapi bila saya diberi tugas ni, Allah Ta'ala takdirkan kena berdepan dengan sebuah pentadbiran kerajaan yang diketuai oleh kerajaan Madanon lah yang disebut hari ni. Jadi dia sangat mencabar lah, tapi pada saya pas jadi pembangkang ni, kita jadi pembangkang ni, dia adalah pengalaman yang telah biasa pas lalui. Cumanya era ini, era jadi pembangkang berdepan dengan orang yang pernah jadi pembangkang. Dia hebat jadi pembangkang. Dia hebat waktu jadi pembangkang. Dan sekarang ni dia jadi kerajaan. Dia minta kita pembangkang ni jadi macam dia jadi pembangkang dulu. Guling-guling Dia suruh kita, dia duk soal pula kita, kenapa you tak jadi pembangkang yang boleh bercakap, bersuara, berguling-guling macam dia lah. Kena gas pemedih mata, FRU apa semua. Mana sama hang dulu jadi pembangkang, kita jadi pembangkang tak sama. Baik, kita jadi pembangkang sekarang ni, sebahagian besar yang jadi pembangkang ni pernah jadi kerajaan. Betul. Dia masa dia jadi pembangkang tu, dia tak pernah jadi kerajaan. Kecuali dia seorang, dua, tiga orang lah. Jadi, dia boleh cakap apa saja. Sebab tu dia boleh janji macam-macam. Dia boleh janji bulan bintang. Ini bahasa kiasan. Sekali Puak-Puak Madana duk tengok komen ni, dia akan tulis pula, mana ada janji bulan bintang. Memang lampau tak janji. Payah betul Puak ni tak faham bahasa Melayu. Betul-betul. Itu kiasan. Mana ada janji bulan bintang. Tapi itu kiasan Melayu. Itu lain kali, itu pergi sekolah belajar, itu bahasa Melayu lah. Susah betul. Jadi bila dia tak pernah jadi kerajaan, dia janji macam-macam. Dia kemuka belanjawan alternatif semua tu dalam keadaan dia tak pernah jadi kerajaan. Baik, kita nak cakap, kita cermati apa yang kita nak cakap, sebab kita pernah jadi kerajaan. Kita tahu prosedur, kita tahu SOP, dan kita tahu apa benda yang betul, apa benda yang tak betul. Yang betul itu kita setujulah. Dan yang tak betul kita protes. Ada benda yang kita sokong yang kerajaan buat. Ada benda yang kita tak setuju, kita suarakan. Jadi dia kata kita tak proaktif. Hang dulu, hang bangkang semua benda. Kita tak macam tu. Kita ada benda yang kita sokong pasal kita pernah jadi kerajaan. Kita pernah duduk tempat tu. So kita tahu yang dia buat tu, laluan dia macam mana, kena tak kena dia punya tata urus, takbir urus, tata kelola, dia punya wewenang, TV krama, apa semua-semua tu. Jadi kita tahu semua-semua tu kerana kita ada pengalaman. Jadi saya lihat menjadi pembangkang di era dia jadi kerajaan memang sangat mencabar. Satu, kerana dia tajam lah, pertemuan tu sangat tajam. Sehingga tak boleh nak kritik langsung. Kita kritik saja, dia ganggu. Kalau parlimen lah. Betul. Kita bangun bercakap, saya nak bagi idea, bangun. Adalah seorang dua ahli parlimen yang tak faham bahasa Melayu tu. Kami tahu siapa dah. Dia tu bangun-bangun cakap bahasa Melayu pun tak erti. Kata nama khas, kata nama am pun tak pandai bahasa Melayu. Ni ganggu gugat ni, menyebabkan kita nak bercakap idea tu dia terganggu. Dia terganggu. Saya rasa mereka ni masih berwatak pembangkang. Sangat. Dan saya cadangkan mereka ni kembali duduk di kursi pembangkang. Amin. Kita ambil kerajaan. Nak tarik sikit YB dah lontar ke depan sangat. Nak tarik geram, sikit tentang mogok tentang pengalaman YB. Ada tak nasihat daripada, sebab Yang Berhormat juga adalah anak kepada mantan Imam Besar Majlis Negara dan juga ahli Parlimen Baling. Berapa penggal lah? Saya ambil ayat tu sebab walana-walana ni banyak komen. Dia kata apa? Dia kata nak tak sama macam ayah. Memang. Dia kata iman tak dapat diwarisi lah kan. Ayah dia dulu bagus, anak dia hari ni tak percaya. Memanglah masa ayah saya tu jadi ahli parlimen, dia tak ada pembangkang macam hang. Atau kerajaan macam hang ataupun kerajaan macam hang. Dia tak berdepan dengan orang macam hang tu. Jadi ayah saya pun dengan watak yang macam tu lah. Watak tu lah. Watak yang tu lah. Tapi bila kita jadi ahli parlimen, jadi pembangkang, kita ada kerajaan yang macam hang. Kita ada orang-orang yang pengikut-pengikut yang membuta tuli macam dia, macam kamu.
Jadi sesuai lah dengan era ni. Ya, Kalau era dia buat ganas, kita buat lembek tengkok, senang dia pijak kepala. Betul. Yang kedua, memanglah ayah dengan anak ni tak sama. Kalau ayah dengan anak tu tak sama, orang tak panggil anak. Orang panggil kembar kepada ayah. Kelun ke apa? Kelun. Apa yang tu pun tak reti nak nilai. Tak, Babi, ada tak nasihat? Ada jawab betul. Nasihat, Babi, ada tak teringat masa jadi parlimen atau sebelum jadi, ada tak nasihat yang masih lagi menjadi pegangan kepada yang berhormat ataupun apa-apalah kata-kata nasihat apa tu? Untuk menjadi ahli parlimen daripada ayah ke nasihat ke boleh komen? Saya banyak benda yang ada benda-benda besar dalam hidup saya ni. Bila berlaku isu ataupun berlaku sesuatu keputusan yang besar lah yang saya nak buat. Satu keputusan ni contoh kita nak beli rumah, ataupun nak beli kereta, ataupun benda-benda yang besar lah. Padahal duit kita nak beli ikut suka kita lah. Saya akan rujuk orang tua saya. Macam tu Saya balik daripada Lustak tu, saya balik Baling. Naik kereta sejam setengah 2 jam, balik makan nasi sembang, minta pandangan dia berdepan, face to face. Saya selalu macam tu. Kami adik-beradik ni macam tu, diajar begitu oleh mak ayah. Sampailah hari ni. Sampai dah beranak pinak ni. Kemudian kalau berlaku apa-apa isu ataupun cabaran dalam hidup rumah tangga, isu-isu politik yang besar macam ni, saya akan berhubung dengan dia. Ayah saya lah, terutama ayah dengan mak ni. Sama ada berhubung tu secara bersemuka ataupun telefon. Kadang-kadang tu dia yang telefon. Assalamualaikum, salam. Macam mana semua? Ni duk tengok sehari dua ni orang duk tulis macam-macam ni, TikTok apa semua ni kan. Macam mana ni? Dia tanya saya dulu apa isunya. Lepas tu dia bagi nasihat dia pas. Kalau macam tu tak boleh duduk diam, kena lawan. Macam tu Contohnya apabila PMX sebut nama ayah saya. Dia sebagai banduan terhormat lah apa semua dulu di Aziata tu. Ayah saya telefon. Bila masa abah duk pergi bertahan PMX ni? Bila masa abah pergi bertahan Anwar Ibrahim ni? Tak boleh biar, kena lawan. Kena lawan. Pasal kita berada di pihak yang benar, kita kena lawan. Kalau tidak, orang tak akan tahu kebenaran. Bila ayah saya suruh lawan, dia bagi green light, siru ala barakatillah apa semua. Dia sebut ayat tu, siru ala barakatillah. Kita pun pakai buah tu, jalan terus lagi ya. Hampa nak kata apa, aku tak heran lah. Kita dah dapat restu lah daripada mak ayah ni. Itu yang paling besar lah dalam hidup, selain daripada Allah Ta'ala lah. Itulah yang saya kira menjadi kekuatan dan pedoman. Walaupun saya ni dia dah taklah sekuat dulu, tapi dia mengikuti perkembangan semasa. Yalah, orang tua pencen pula ada apa tengok phone lah kan. Lalu kan ni di hujung jari je, WhatsApp, phone apa semua tu. Jadi dia akan call. Ada satu masa dia akan pergi ke rumah, bermalam di rumah saya, bersembang lah. Dan dia memberi banyak semangat dan panduan-panduan. Jadi saya rasa itulah yang menjadi kekuatan lah sampailah hari ni. Walaupun kadang-kadang tu rasa ialah perik juga nak menempuh ni, tapi bila ada ubat daripada ayah dan ibu, itulah bekal untuk kita terus bergerak lawan sampai menang. Baik, Yang Berhormat, kita berhenti sekejap, rehat. Kita sambung selepas ni. Baik, kita kembali ke podcast Kekal Tendang bersama Yang Berhormat Ustaz Fadil Ustaz Afnan Habimi bin Datuk Taib Azamuddin. Okey, kita nak terus kepada topik yang seterusnya, iaitu isu yang cukup hangat
dalam seminggu dua ini tentang lawatan Perdana Menteri Malaysia yang baru balik daripada beberapa buah negara. Dan kalau kita lihat laporan akhbar Harakah Depan front page yang terbaru ni, Dalik PMX bermula ada kronologi dah, bermula daripada gambar besar yang Muhammad Ustaz Afnan ni, antara yang ke depan lah dalam mengutarakan isu ni antaranya pada 21 November sesi PMQT tu, Datuk Seri Ibrahim ni di hadapan seluruh ahli-ahli Parlimen Bangkang, daripada Ketua Bangkang sendiri mengutarakan kenapa, justifikasi dan sebagainya, dan semua jawapan itu menggemparkanlah satu Malaysia. Dan ahli Parlimen Alostar telah menulis di Facebook antara yang awal, saya perasan Facebook pula antara yang awal tulis apa yang apa nama tu yang dibangkitkan lah isu ni. Cuma mungkin Muhammad Ustaz boleh, apa masalah sebenarnya dalam isu lawatan PMX dan penerangan tentang kos awalnya 70-80% ditanggung oleh syarikat swasta ni? Saya hari PMQT 2 hari Selasa minggu lepas tu, masa PM jawab tu saya dalam Dewan. Lepas dia menjawab, kemudian dia kelam kabut. Bukan hari Selasa, hari Khamis. Khamis minggu lepas. Minggu lepas. Saya tarik balik. Khamis minggu lepas. Betul. Saya dalam Dewan. Dan dia kelam kabut, dia tinggalkan Dewan. Betul. Dia ada kunjungan Vietnam. Ke tetamu daripada luar negara lah. Macam kita. Hari tu kami ni standby nak tanya soalan. Sebab beberapa hari sebelum tu Tan Sri Speaker beritahu nanti PM datang Khamis, tanya. Jangan tak tanya. Saya tengok Tan Sri pun agak macam emosi sikit lah. Dia suruh tanya, jangan pergi mana. Kita pun standby tanya, tiba-tiba masa tak cukup, PM lari, bukanlah lari lah, beredar meninggalkan Parlimen. Kemudian bila sidang tu berlangsung, timbul waktu rehat, sampai waktu rehat pukul 1. Saya duduk fikir seorang-seorang, oleh semua dah keluar Dewan. Saya fikir seorang-seorang, saya baca berita balik, ditaja oleh syarikat swasta. Saya buka online lah, laptop depan tu, setiap orang ada laptop. Macam mana syarikat swasta taja PMX ni? Ni logik akal. Saya tak rujuk lagi lah undang-undang apa semua peraturan tu, saya tak refer lagi. Common sense kita ni, macam mana satu buah kerajaan Perdana Menteri pergi ke luar negara ditaja oleh orang lain. Orang lain tu pula orang bisnes. Dan orang bisnes yang ada kepentingan dengan kerajaan. Yang tukang lulus kontrak-kontraknya kuasa daripada Perdana Menteri. Betul. Ada pada menteri-menteri yang ikut rombongan itu. Yang nak minta projeknya ada pada syarikat-syarikat tu. Syarikat tu taja kos lawatan Perdana Menteri. Jadi saya pun secara logik akal saya kata, tak boleh lah macam ni. Dia akan bertembung konflik berkepentingan. Jadi saya pun duduk atas kursi meja Parlimen tu, waktu rehat, saya pun tulis lah dalam Facebook. Spontan. Saya nak tanya soalan. Saya tanya, macam mana ditajakan? Siapa yang taja? Senarai syarikat-syarikat tu berapa kos tajaan? Pecahan mengikut syarikat? Apa pulangan syarikat tu dapat? Macam mana nak pastikan nanti bila syarikat tu dapat kontrak kerajaan, tak berurus apa yang kerajaan nak guna supaya tak berlaku elemen rasuah? Semua tu saya tanya, dan saya rasa sehingga hari ni tak terjawab lagi. Sama ada secara rasmi ataupun secara kenyataan media, saya belum jumpa jawapan yang betul-betul proper, yang boleh meyakinkan kita, ahli Parlimen dan rakyat semua. Dan hari ni semua orang cakap tajuk tu. Sebab SK, dia sendiri yang sebut, PM sendiri sebut Disember 2022 selepas naik jadi Perdana Menteri. Betul. Tiada lagi tajaan syarikat swasta untuk lawatan ke luar negara kerajaan. Disiarlah pula oleh Suara Keadilan. Dia punya lah. Satu berita harian yang saya jumpa, satu lagi Suara Keadilan. Takkanlah Suara Keadilan tu siar berita palsu. Betul. Takkan berita harian siar berita palsu. Kalau tidak, tentulah dah diambil tindakan. Memang berita tu betul. Jadi, cakap tapi tak buat. Jadi macam mana? Tak, ketika perbahasan pagi tu, yang PMQT tu, bila dengar dah live tu, macam mana YB Ustaz mendengar, mencerap? Waktu tu dia bila jadi kelang kabut kan. Sebab waktu tu YB payah besar bangun, tanya soalan tambahan. Lepas tu Datuk Ketua Bangkang pun menjawab. Jadi kita pun nak tumpu yang mana satu ni kan, sebab dia macam-macam penghujahan di situ. Kemudian bila selesai apa semua tu, lepas tu Jelutong pun bangun tanya. Betul, yang dia puji. Jelutong bangun tanya macam Nelson Mandela lah apa semua ni. Jelutong ni memang macam tu. Kalau dia tak puji, itu bukan Jelutong.
Hai Baby Jelutong. Kawan-kawan relax So biasa. dia buat TikTok. Kalau dia dengar, so dia buat TikTok. Baby Jelutong ni. Dia cakap mak jangan. Ya, Baby Jelutong. Baby Jelutong tu dia marah kat saya. Dia kata TikTok saya orang tengok. Saya simpatilah pada dia. Mungkin dia punya TikTok orang tak tengok. Tak, dia ajar dia buat stage. Video Baby Staff Nan, dia buat stage. Dah lah, sekarang ni saya jemput Baby Jelutong. Malam ni yang menonton ni, Baby Jelutong, jom masuk TikTok dengan saya, kita buat live sekali. Saya bantu Baby Jelutong naikkan rating Baby Jelutong. Fokus. Okey, bila dah jadi kelang kabut dalam waktu tu, orang ni cakap ni, orang ni, macam-macam hujah. Saya pun jadi, apa dia ni? Apa point yang sebenar? Apa mesej sebenar? Apa jawapan Perdana Menteri? Jadi kita pun dah kurang memberi fokus. Lepas tu PM pula pegang file lah nak keluar dewan. Lepas tu speaker kata, okey jangan jawab. PM pun patah balik. Saya akan jawab. Saya tak pilih orang kata apa, saya terus buat kerja. Lepas tu dia pun lari keluar kan. Jadi saya pun, apa dia ni? Tu yang bila saya buka balik berita, wartawan taik balik, rupanya dia bagi tahu dia ditaja oleh syarikat swasta. Barulah kita nampak jawapan tu tersusun sikit. Tadi tu kelang kabut kan. So itulah yang trigger saya mula tanya sekian. Lepas tu saya rasa, saya tanya dalam sidang media lah. Saya pun turunlah ke tempat media di parlimen tu seorang-seorang. Seorang-seorang. Dengan bawah tu baru ni. Itu seorang-seorang. Sebab waktu tu memang waktu tengah rehat. So semua orang pergi makan, pergi semayang semua. Saya pun turun lah. Dalam pukul 2 saya turun buat sidang media, cakap seorang-seorang lah. Saya tanyalah apa yang soalan saya tanya dalam Facebook tu, saya ulang balik. Jadi itulah yang awal lah pertanyaan tu timbul. Dan saya rasa hari ni semua orang, hampir setiap orang dan setiap hari memperkatakan tentang isu ni. Baik. Kemudian Menteri Komunikasi Fahmi Fadzil pula jawab, syarikat swasta taja berapa? 4.5 juta. 1.6 juta itu kos Perdana Menteri. Total kos 6 juta. Jadi kerajaan tanggung 1. Naratifnya jimat. Kerajaan tadi berjaya membuat penjimatan. Saya baca media sebutlah. Menteri kata Fahmi Fadzil, YB Fahmi Fadzil kata kos keseluruhan 6 juta. Yang kerajaan tanggung 1 juta lebih. 4 juta lagi tu swasta. Kenapa kerajaan tak tanggung semua 6 juta tu? Dia kata nak jimat. Tapi elakkan syarikat swasta ni ada konflik kepentingan. Kerajaan tanggunglah semua 6 juta tu. Jimat tu nombor 2. Nombor 1, jangan ada konflik swasta ataupun mana-mana konflik dalam urusan rasmi kerajaan. Kalau you rasa 6 juta tu terlalu mahal, terlalu tinggi, suruhlah agen swasta tu pergi sendiri. Bukan charter flight lah. Jangan duduk satu flight yang sama. Banyak business trip sebelum ni swasta ni urus sendirilah. Dia berniaga ni, dia kena tahulah bila masa dia nak pergi negara mana, apa bisnes ada peluang di situ, dia sendirilah urus. Kalau GLC ni yang ada, kerajaan nak kena pimpin. GLC masih bergantung kerajaan. Buat apa jadi GLC? GLC ni tujuannya diwujudkan ialah untuk melakukan perniagaan, beroperasi secara syarikat, entiti perniagaan, cari bisnes, dapat untung tu patah balik masuk kerajaan. Kalau kerajaan nak tolong GLC sampai bila-bila, kerajaan nak urus rakyat, nak urus negara, nak urus hasil cukai. Jadi GLC ni sebab tu GLC dia ada satu entiti lain yang bergerak bebas melalui macam syarikat perniagaan, tapi dia ada kaitan dengan kerajaan, government link company. Itu cara GLC bergerak. Kalau GLC ni hanya asyik dapat kerajaan saja duk tolong, baik dia jadi agensi kerajaan. Tak payah jadi GLC. GLC ni dia bisnes. Bisnes dia ada modal sendiri. Peringkat awal mungkin kerajaan tolong bagi suntikan modal sekali saja. Lepas tu hang jalan sendiri je. Untung, hang rugi. Hang untung, hang patah balik bagi kat kerajaan, bayar cukai, bagi apa-apa sekian-sekian. Hang rugi, hang urus. Itulah prinsip asas GLC dengan kerajaan. Dia entiti yang berbeza. Dia tak boleh masuk sekali. Bahaya kalau kita campur adukkan sekali. Sebab itulah ada Akta SPRM. Sebab tu ada perkeliling dalam perkhidmatan awam, penyewa awam, semua tak boleh menerima hadiah. SPRM sebut ni suapan. Saya pun heran sampai hari ni Suruhjaya SPRM tak bagi apa-apa komen pun. Yang lain-lain tu cepat dia bagi respon.
Saya pun tak tahu lah dia, mungkin phone dia tak ada line kot sehari dua ni. Adakah sehingga hari ini ahli parlimen tidak ada jawapan yang benar-benar menunjukkan bahawa ini jawapan yang sebenar, jawapan tata kelola yang sepatutnya dibuat oleh kerajaan ya, kita tak dapat lagi jawapan. Okay. Dia begini sikit. Kami tanya. Ya, betul. Saya pun tulis dalam Facebook dan saya buat siaran media tu, kita bertanya. Kita tak menuduh. Ya, betul. So bila tanya, you jawab lah. Dan jawapan yang kerajaan bagi tu mestilah meyakinkan bahawa tidak ada konflik berkepentingan. Dan setakat ini kita tak dapat tengok tidak wujud konflik berkepentingan tu. Ada konflik. Pergi satu flight. Okey. Saya tengok ada orang tulis. Satu flight sewa flight mas. Satu flight tu kapasitinya 270 ke 300 penumpang. Kalaulah penuh satu flight tu, okey, 80% swasta kan. So kita kata apa dalam kita letaklah 200 tu ataupun 200 tu swasta. 100 tu rombongan PM. 200 rombongan swasta ni ramainya. 200 orang swasta ni ramai, boleh buka sekolah. GLC yang pergi tu, kalaulah ada 5 GLC, CEO, seorang CEO, satu pegawai-pegawai dia apa semua, saya rasalah kalau 5 GLC pergi, paling ramai pun 50 orang pegawai, termasuk GLC, termasuk dia punya CEO, 50 orang, itu pun dah cukup ramai. PM punya rombongan, menteri-menteri apa semua, delegasi, katalah saya rasa kalaulah PM seorang tu mungkin 20 orang pegawai dia ikut, yang tu logik. Kemudian menteri mungkin dia bawa 5-6 orang. Timbalan menteri mungkin bawa 2-3 orang. Susah politik, susah akhbar, pegawai khas apa semua. Yang tu logik. Tapi takkanlah sampai 100 orang. Tu dalam tu ada anak seorang, anak Perdana Menteri seorang pun masuk sekali tu. Dijemput. Fahmi Razak kata dijemput. Dijemput. Tak tahulah siapa mana kebenaran. Saya pun teringin nak jadilah anak Perdana Menteri juga, nak dijemput juga. Okey. Sebagai saya adalah pengalaman jadi siswa politik, urus lawatan rasmi Yang Amat Berhormat Menteri Besar Kedah ke luar negara. Orang yang jadi pegawai, dia tak akan ikut sekali bos. Dia akan pergi dulu. Sebab dia nak urus penginapan, tempat dia nak berucap, dia jumpa kedutaan. Dia nak urus semua hal-hal logistik di tempat bos kita nak melawat. Termasuk di airport, jumpa polis, jumpa macam-macam benda. Dia akan pergi lebih awal 3-4 hari ataupun seminggu lebih awal, biasanya 3-4 hari. So maknanya kalaulah pegawai yang terlibat menguruskan bos tu 20 orang, mungkin 5 orang ataupun 10 orang yang pegawai, separuh saja yang ikut bersama dengan rombongan dalam flight, mungkin tim keselamatan, bodyguard semua okey. So inilah benda-benda yang semakin menjadi tanda tanya. Kenapa perlu terlalu ramai sampai sewa satu kapal terbang? Chartered flight. Okey, adalah juga orang jawab sebab flight PM yang private jet yang sedia ada tu dah buruk, dah apa semua. You repair lah yang tu. Okey, sementara tu naiklah commercial flight. Okey, ada isu keselamatan kalau naik commercial flight. Habis penumpang-penumpang lain naik commercial flight tu tak ada isu keselamatan. Kita rakyat biasa ni, menteri-menteri besar lain semua naik commercial flight okey je. Menteri besar tu pun ada risiko. Perdana Menteri pun ada risiko dia juga, keselamatan dia. GLC kenapa nak kena sewa masuk sekali? Dia naiklah commercial flight. Ni benda-benda yang banyak lah, persoalan-persoalan yang semakin lebih banyak menimbulkan. Lebih banyak menimbulkan persoalan daripada jawapan. Jawab macam ni timbul soalan ni pula. Jawab macam ni timbul soalan ni pula. Kemudian PMX pula jawab, syarikat tak tajar pun. Betul? Latest. Tak tajar pula. Hari tu dia juga yang kata. Jadi ayo, sudah pening mau pakai mana satu? Inilah yang kita bukanlah nak jadikan benda ni sebagai lawak jenaka. Betul. Kita tanya ni secara serius sebab ni melibatkan duit rakyat. Cukai yang rakyat bayar. So pembayar cukai berhak tahu ke mana duit dia tu dibelanjakan. Tak berurus tata kelola. Inilah benda-benda yang rakyat nak tengok pemimpin bercakap dan dia buat apa yang dia cakap. Sebab tu sebenarnya tak mudah jadi pemimpin. Bukan setakat PMX, kami pun sama. Kami pun rasa tak mudah ni jadi ahli parlimen mewakili rakyat kawasan masing-masing. Apatah lagi Perdana Menteri, menteri-menteri, tak mudah. Betul, kami faham benda tu. Sebab tu kita nak bantu Perdana Menteri, kerajaan untuk bersihkan imej dia supaya tak timbul salah tanggap, persepsi negatif. Jadi jawab je lah.
Bila jawab, rupanya makin bertambah lagi persoalan lain. Bila jawab, makin bertambah lagi pertikaian yang lain. Ini yang benda-benda yang menghairankan kita. Takkanlah tak wujud konflik berkepentingan kat situ. Saya pula dimaklumkan oleh YB Waf, YB Macang. Salah satu syarikat tu Sapura yang diminta untuk pergi dan untuk taja tu. Kata YB Waf dalam sidang media tu, Sapura ni syarikat yang dah tak buat untung. Betul? Jadi, macam mana syarikat yang dah tak buat untung dipaksa ataupun diminta untuk taja ataupun ikut rombongan dan dia bayar? Buat apa dia dah tak untung? Kenapa nak invest ataupun nak keluarkan perbelanjaan yang tak tahu lagi dapat pulangan ataupun tidak? Baik, Wabi, kita berhenti dahulu. Kita nak bagi Wabi rehat sekejap. Ya, memang kena rehat. Pening. Kita sambung. Kita akan jawab lagi beberapa persoalan penting tentang PMX dan juga tata kelola madani. Jumpa selepas ni. Lebih 35Langgar sekali. Baik, terima kasih teman-teman yang terus setia bersama kami Podcast Kekal Tenang. Kita bersama Yang Berhormat Ahli Parlimen Anwar Setak untuk kita sambung sedikit YB. Kita pernah lebar tentang kronologi apa yang berlaku di Dewan. Macam tu sekali suasana hiruk pikuk Dewan Rakyat, betapa dramatiknya kadang-kadang. Saya SK, saya pernah duduk dalam Dewan Rakyat tu semasa saya jadi ahli parlimen. Ya. Saya kalau sidang parlimen tu 2 bulan saya duduk jadi pemerhati. Sebab saya jadi driver. Saya driver pembantu peribadi. Saya usaha khabar, saya usaha politik lah. Lebih kurang lah, bukanlah jawatan betul pun. Tapi saya lah. So memang duduk kat kursi pemerhati tu. Saya tengok waktu Ustaz Fadil berucap pasal peristiwa Mamali Basma tu, saya duduk belakang tu. Saya ada dalam Dewan Rakyat. Waktu tu saya masih lagi di universiti. Tahun 99 2000 2001 saya universiti. Jadi saya memerhati suasana perbahasan Dewan Rakyat waktu itu. Allahyarham Tun Zahir jadi speaker Dewan Rakyat. Cokop. Yang mama cukup lah cukup lah. Yalah, sudahlah tu, cukup lah. Dia punya style kan. Saya minat dia sebab dia ni adil. Ya, betul. Dan dia dalam dewan tu dia jadi orang tua tau. Berlaku apa-apa dia cakap orang semua ikut. Orang hormat dia, orang respect dia. Dia pula hakim bekas hakim. Okey, sidang waktu tu walaupun panas tau, pertembungan pasal reformasi. Kita tengok dalam YouTube ada kan Ustaz Fadil dengan yang dah arwah daripada ahli parlimen tu duduk bercakap, berdebat. Tapi dia tak ada lah jadi tak ada. Ni bila ada watak-watak macam 2-3 orang tu yang selalu duduk apa jadi tak harmoni lah. Saya tengok macam mana kita nak bincang, nak hasilkan satu perdebatan yang akhirnya menghasilkan satu resolusi yang menyumbang kepada dasar polisi. Parlimen ni tempat buat dasar, tempat buat polisi. Sepatutnya parlimen ni bukan ruang untuk dia bukan pentas politik. Pentas politik di luar. Pentas ceramah, pilihan raya kecil. Bahawa itu ahli parlimen Jelutong dia kata saya, ni tengok Al-Ustaz masuk dalam Dewan Rakyat ni cakap elok depan Perdana Menteri. Masa ni lah nak cakap macam di muktamar itu cakap lah. Betul. Dia tak boleh beza kah? Itu pentas muktamar, pentas ceramah pilihan raya. Ini pentas parlimen. Parlimen ni kena cakap hal polisi dasar. Kalau kita nak berpolitik, kita pun faham dalam tu bukanlah tempat nak berpolitik. Tapi bila kadang-kadang kita tanya, dia jawab politik. Menteri tu jawab dengan jawapan politik. Inilah dia pembangkang. Cakap dulu tak fikir apa semua. Itu jawapan, itu reaksi politik. Itu reaksi yang boleh mencetuskan ketegangan. Jadi kita pun responlah dengan respon politik macam respon yang dia bagi.
Kalau dia jawab elok, ini kerajaan belum lagi ada, saya belum lagi ada data. Saya akan balik pejabat, minta pegawai cari, saya akan bagi semula pada Yang Berhormat. Ada menteri-menteri yang jawab macam tu, yang baik. Contoh YB, Menteri JKR, Kerja Raya, Menteri Usahawan, Koperasi, Menteri Pembangunan Wanita. Ini menteri-menteri yang saya rasa dia jawab betul-betul dia boleh menguasai bidang dia. Know the subject matter lah. Dan dia tak campur aduk dengan emosi, dengan politik, semua dia okey. Tang tadi pun Menteri Komunikasi pun dia jawab tu, ahli parlimen mangkang macam dia ceramah, dia pentas ceramah. Lepas tu tiba-tiba saya minta maaf. Dia cool down balik. Dia sebiji macam Gul Gang Gincu dia punya lakonan tu memang TikTok lah. Kalau saya jadi Ahmad Nisfu, saya akan bagi itu grade A punya. Cut. Jadi tapi lagi nak cerita dia. Jadi tapi itu realiti dia, pembangkang kena hadapi lah. Ya, kita kena hadapi. Kena hadapi jugalah. Kalau kita cakap elok-elok, kemudian menteri pula yang jawab agresif, tak elok. Sebagai contoh, saya semalam ni Menteri KPKT, YB dengan Komeng. Dia tak jawab pun soalan kami. Perbahasan peringkat jawatankuasa ni perbahasan yang terperinci. Spesifik. Butiran mana, isunya apa. Menteri pun kena jawab terperinci lah. Okey, nak jawab secara umum boleh waktu bila dasar. Perbahasan dasar dah lepas. Kami pun nak berbahas secara dasar boleh bila perbahasan dasar. Menteri nak gulung secara umum bila boleh perbahasan dasar. Waktu perbahasan jawatankuasa, kita hanya boleh tanya benda yang terperinci. Isu yang spesifik, butiran mana. Kalau kita bercakap tak ada butiran, speaker akan tanya, Yang Berhormat, butiran mana tu? Bukan butiran. Yang Berhormat, jangan masuk, jangan bagi tajuk lain, masuk balik tajuk tu. Butiran mana, muka surat berapa, apa semua. So spesifik. So menteri jawab lah spesifik. Settle. Kalau menteri jawab, kita tanya, menteri jawab, and then settle lah, kita puas hati lah. Ada jawapan yang mungkin panjang, dia nak jawab tu panjang sangat, dia bagi jawapan tulis. Okey, no problem. Banyak je orang lain dapat jawapan tulis, saya pun dapat jawapan tulis. Tapi bila menteri tak jawab apa yang orang tanya, bahkan dia dah ada dah, aku nak cakap apa. Namanya pun penggulungan menteri. Penggulungan ni berdasarkan perbahasan yang ahli parlimen bangkitkan. Bukan sesi ucapan menteri. Sesi betul. Ucapan menteri ni baru ada menteri datang, dia cakap apa dia nak cakap. Betul. Penggulungan ni maksud dia kena jawab apa yang ahli parlimen bangkitkan. Dia kena respon. Dia kena respon. Ni datang-datang dia dah cakap, ni kejayaan kita begini, masa nak habis lah. Bila masa nak habis, bila kena masa nak habis, saya bagi jawapan tulis. Silap tu. Itu taktik ke? Biasa. Itu taktik tu. Sebab bila dia jawab, kalau dia jawab kita punya soalan tu straight, kita boleh bangun mencelah. Dia tak nak kita bangun mencelah. Saya rasa dia tak nak kita bangun mencelah. Saya tanya dalam perbahasan KPKT itu tentang cadangan untuk dia nak gubal undang-undang Akta Pembaharuan Semula Bandar. Benda tu sensitif. Betul. Sangat. Dan saya tanya tentang kawalan kredit komuniti. Dia buat majlis untuk bagi anugerah kepada pemberi pinjaman berlesen tu. Kenapa buat majlis tu? Kenapa kan? Jawablah. Tak jawab. Kalau kita tanya di luar, dia kata, you kenapa duduk dalam parlimen tak tanya? Bila kita tanya, you tak nak jawab. Sekarang ni kita nak tanya siapa? Bak kata Rafizi, dia suruh buat TikTok. Panas ni. Dia suruh buat TikTok. Jadi parlimen tak ada fungsi. Wabi Rafizi cakap ni tu. Dia kata buat TikTok. Susah je. Kalau parlimen tak dimanfaatkan untuk menjawab soalan-soalan kritikal. Tu saya kata tu menteri masih ada mentaliti pembangkang. Tapi kami pembangkang tak ada mentaliti macam tu. Kita dah bila kita diberi tugas untuk tanya lain parlimen, kita tanya lah. Ya, betul. So menteri jawab. Jawapan dia ya atau tidak. Boleh atau tak boleh. Kalau apa yang kami tegur itu salah, Yang Berhormat cakap tadi salah, tak tepat, yang tepatnya macam ni, dia perbetulkan kita. Okey, kita terima. Kita pun bukan betul sepanjang masa, pasal kita ni manusia. Manusia ada silap. Kalau yang kita cakap tu betul, kerajaan tu salah, terima kasih Yang Berhormat Menteri atas teguran tu. Kerajaan ambil perhatian dan kita akan baiki selepas ini. Buat penambahbaikan. Terima kasih atas kecanaan Yang Berhormat. Tak susah lah nak jawab. Tak susah pun. Kenapa? Kenapa terlalu macam sama ada beberapa komen kata seolah-olah Menteri Wabi Syahir ada sebut dalam Twitter, dia kata jawapan sekadar jawapan, tak memberikan, dia sekadar menjawab saja. Itu mungkin kualiti perbahasan perlu ditingkatkan. Macam mana dengan kualiti prestasi kerajaan Madanon ni, WB? Macam saya cakap tadi lah, dia
Saya pun tak tahulah silap kat mana. Menteri tu silap ke ataupun pegawai yang sediakan jawapan tu tak buat kerja dengan baik. Tapi saya yakin pegawai dah buat kerja dengan baik. Sebab jawapan-jawapan yang nak diberi kepada menteri ni disediakan oleh pegawai-pegawai kerajaan yang dah mahir, dah pakar, dah lama dalam bidang masing-masing. Sebab tu waktu menteri duduk menggulung, sebenarnya SK, waktu persidangan perbahasan jawatankuasa ni paling mencabar untuk menteri dan pegawai. Sebab bila kita tanya, dia kena respon terus. So maka kena type lah, kena tulis. So pegawai kat belakang tu dia kena terus, dia tengah tengok apa dia ahli parlimen cakap, dia terus cari maklumat jawapan. Bentara datang. Itu yang bentara duk kirim slide. Masa menteri duk gulung kan lagi slide. So yang helaian yang sampai terakhir itu adalah biasanya respon untuk ahli parlimen terakhir berbahas. Sebab dia bahas, dia cari jawapan tu, dia bagi, dia print. Dia kena print on the spot. Ada yang macam Menteri Keuangan kedua tu dia pakai iPad. So dia hantar ke online lah. So tak ada lah pegawai bentara duk bagi. Dia tolak dengan jari tu, tengok kan. Selalu Menteri Keuangan kedua dia guna 3 jari, dia tolak. Saya duk perhati tu. Terlebih Tengku Zafrul, dia guna iPad. Kaedah ni macam-macam. Nak sebutnya pegawai kementerian dah bantu sehabis baik untuk sedia jawapan pada menteri. Cuma menteri yang pilih nak jawab ataupun tidak, nak olah macam mana. So sebenarnya kalaulah betul pegawai dah buat kerja sehabis baik, mana menteri lah mungkin persembahan ni duduk pada menteri lah. You yang menentukan perjalanan parlimen tu, jawapan tu elok ataupun tak elok. Adakah menjawab apa yang ahli parlimen tanya ataupun tidak menjawab? Adakah sekadar nak melepaskan diri? Kita pun tahu mana bentuk jawapan yang nak melepas diri, mana jawapan yang nak menjawab. Dan in fact parlimen pun bawa keluar jurnal. Saya tak bawa jurnal tu malam ni. Jurnal khusus pengkaji-pengkaji ni, dia mengkaji teknik menteri-menteri menjawab. Ada jurnal tu di parlimen, setiap ahli parlimen dapat jurnal tu. Kalau bagi tahu malam ni saya bawa tadi ni. So ada kaedah dia, menteri jawab melencong. Ni ditulis dalam jurnal tu. Siapa yang buat jurnal ni? Jurnal ni dibuat oleh penyelidik-penyelidik parlimen. So dia non-partisan lah. So jurnal ni memang academician yang buat. Dia perhati, tengok, dia analisis perkataan, cara jawab. Ada jawapan melencong, ada jawapan straightforward, ada jawapan yang dengan jawab dengan serang balas balik. Ada 5-6 bentuk jawapan menjawab menteri-menteri di parlimen. Saya baca tu tapi tak baca habis lagi. Tapi seronok. Dan dia lampirkan sekali handset, salinan dialog tu. Contoh, siapa yang jawab melencong, siapa yang jawab dengan dia jawab, dia lawan balik. Siapa yang jawab dengan berfakta, siapa yang macam-macam lah. So itu pun boleh menjadi ukuran kepada penilaian prestasi menteri-menteri menjawab di parlimen. Kerajaan kita sekarang macam mana, Babi? Biasa. Grade yang diberikan oleh Bersih, grade D. Tak tahulah Babi baca detail atau tidak, tapi ia mengundang juga banyak. Sebab Bersih ni pun dulu pun kita pun sama-sama juga berguling-guling dulu. Kita kenali Bersih ni penyokong kuat kerajaan sekarang lah. Kerajaan sekarang, betul. Jadi sebab kita pun pas pernah dalam 2 ke 3 kali siri Bersih, kita tak join. Kita join Bersih 1, 2, 3 tu rasa kita tak join. Sebab kita tengok Bersih ni, kita tak selesa lah dengan dia. Dan dia pun faham kenapa kita tak join dia. Maknanya kita nampak Bersih ni favor kepada kerajaan PH ataupun PH lah. Tiba-tiba orang yang favor pada PH tu sekarang ni bagi markah yang D lah. D ni kalau hang berkawan, hang bagi markah elok sikit lah kan. Tapi bagi markah D. Tak apalah, itu markah dia. Menunjukkan orang-orang dulu bersama dengan PH yang menyokong perjuangan PH, sekarang ni pun nampaknya sudah semakin renggang dan mungkin menjarakkan diri mereka daripada kerajaan PH. Jadi dalam kita berkawan ni, kalau lawan kita yang kata kita tak betul, lawan kita kritik kita, memanglah kerja dia mengkritik kita, dia kata kita macam-macam pasal dia musuh, dia lawan. Tapi bila kawan sendiri cakap, tegur kita, maknanya itu teguran yang patut kita beri perhatian serius. Saya anggap Bersih ni kawan lah kepada PH. Jadi bila Bersih tu bagi markah D, itu satu teguran yang patut kerajaan PH BN ambil secara serius, kena baiki. Sebab ni yang tegur ni kawan, bukannya lawan. Kalau kami ni lawan, kalau kami tegur dia buat lembu kenyang lah kan, dia buat tak tahu, itu tak apalah, itu hak dia. Tapi bila kawan yang tegur, dan saya rasa bukan setakat Bersih, ahli-ahli akademik, penganalisis ekonomi, orang-orang yang non-partisan,
Rakyat biasa marahin, semua menegur, menyuarakan pandangan, mengeluh. Ya. Betapa prestasi kerajaan Madani ini tidak seperti yang mereka harapkan. Jadi saya rasa ini postmortem lah, postmortem. Patut kerajaan kena buat sesuatu. Betul. Ubah kerajaan. Tunai semua janji-janji dia. Okay. Kalau dia tak boleh tunai, ubahlah kerajaan ni. Turun bawah. Turun, bagi orang lain naik. Kami naik pun boleh. Tak, ini serius. Bukan kerana saya ni pembangkang. Sekarang ni baiki. Yang mana rosak baiki, sila baiki. Menteri-menteri tak perform, tukar. Menteri yang tak setuju bahasa Melayu sebagai signboard apa semua tu, tukar. Menteri-menteri yang tak perform ni, saya tahu Perdana Menteri dia ada track record, semua menteri-menteri tak perform tu. Tukar bang. Perdana Menteri nak kekal boleh. Tapi kalau Perdana Menteri saya dia tak perform, dia nak tukar pun boleh. Dia tukar diri dia sendiri, boleh. Itu lagi okey lah. Nak berlaku 2000 ni zaman ya, boleh, tak jawatan. Boleh, tak ada masalah. Saya rasa dalam dunia politik antarabangsa pun, kalau kita perhati dunia yang ada ni, boleh carilah kan. Yeah. Kalau dia rasa dia tu tak perform, orang kritik dia teruk, dia letak jawatan. Dia bertanggungjawab. Itu kena carilah. Saya tak sempat nak cari sekarang ni. Tapi ada, kita pernah terbaca benda-benda tu. Jadi kalaulah kerajaan yang ada ni, pertama sekali baiki. Betul. Baiki mana yang rosak, mana yang tak elok tu baiki, buat bagi jadi elok. Tapi kalau tak boleh baiki, tak jumpa formula, cari formula tak jumpa, apa sebab pergi luar negara macam-macam, tak jumpa formula juga. Turunlah. Jangan memudaratkan rakyat, jangan menggadai nasib dan maruah rakyat pada masa depan. Ini semakin teruk ni, serius. Ini saya cakap bukan sebagai seorang ahli politik, saya cakap sebagai seorang manusia yang menjadi rakyat di Malaysia ni. Itu luahan ataupun daripada hati kecil lah. Baik, kita minta masa tangguh sekejap untuk kita bagi ruang untuk YB kita untuk recap balik apa kita bercakap tadi. Kita kembali selepas ni ke Kal Tenang. Terima kasih.